semua pahala tu boleh terbakar macam tu saja. Okey, orang Melayu ni kan suka sangat dengki dengan orang kan. Pantang orang lebih sikit nak dengki kan. Tapi betul ke ni masalah Melayu? Atau sebenarnya masalah semua manusia macam ni? Sebenarnya bro, bukan Melayu je yang suka dengki. Tapi manusia ni memang suka sifatnya mendengki-dengki. So tak kira lah kau bangsa apa, tak kira lah kau agama apa. Kajian daripada University of Michigan pun pernah sebut, rasa iri hati tu ataupun envy ni sebenarnya antara emosi yang paling kritikal. Ni adalah antara emosi yang paling universal di dunia. Lebih kuat daripada perasaan marah dan sedih. Maksudnya memang dalam DNA manusia dah ada dah perasaan tu kan. Cuma beza dia kau boleh kawal dia ataupun tidak. So dengki ni datang daripada dua benda, nafsu dan syaitan. So bayangkan kalau nafsu tu macam kuda lah kan, macam kuda liar. Dan syaitan tu penunggang dia. Kalau kau tak boleh kawal kuda tu, maknanya kau dah bagi peluang syaitan untuk tunggang kau hidup-hidup. Dan dengki ni bukan benda kecil-kecil lah. Dia dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah pesan, dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Maknanya walaupun kau rajin ibadah, tapi kalau hati kau busuk, tengok orang lain yang senang lenang, semua pahala tu boleh terbakar macam tu saja. Dan surprisingly kajian moden pun menyokong benda ni. Orang yang suka membandingkan diri diorang dengan orang lain ni dekat media sosial, dia lebih cenderung untuk menghadapi stres dan juga kemurungan. Bila kau tengok orang lain post dekat social media kan, dia orang beli kereta baru, beli rumah besar kan, kau akan rasa panas hati lah. Tapi itu bukan sebab dia riak tau, tapi sebab hati kau tak tenang. Sebab itulah paling penting kita kena saling pesan dan doakan sesama sendiri. Kadang-kadang orang dengki tu bukan sebab dia berniat jahat, tapi sebab dia tak sedar yang dia tengah ditunggang nafsu dan syaitan. Dia tak pernah diajar untuk cara uruskan emosi ni bila orang lain ni dapat lebih daripada dia. Padahal bila hati tu dah bersih, kau boleh gembira tengok orang lain punya kejayaan. So next time bila kau nampak orang lain berjaya dari kau ni, kau jangan fikir kenapa bukan aku, aku lagi layak lah dan sebagainya kan. Sebaliknya kau kena fikir apa yang aku boleh belajar daripada dia. Sebab tu kalau kau sibuk dengan iri hati kau akan terlepas peluang untuk upgrade diri. Tapi kalau kau kagum dan belajar dengan orang tu, rezeki kau akan insya-Allah bertambah hari demi hari.